Abang Rahmat. Ya, Abang Rahmat berkongsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abang Rahmat di sini. Tempoh hari Casey ada kongsi berkenaan dengan laluan menuju ke arah Kampung Pendas. Ya, di Johor, di Tanjung Pelepas. Laluan tu saya pernah pergi, Casey, dengan isteri dan anak saya seorang. Kami bertiga memandu nak makan seafood. Jadi sebenarnya benda tu last minute. Kita berada di Johor, di kawasan Johor Bahru, sedang beli belah. Kemudian bila tanya nak makan mana, tiba-tiba isteri saya cakap, "Bang, jom pergi makan seafood Tanjung Pelepas." Saya pun kata, "Okeylah, on lah." Jadi waktu isteri dah buat keputusan tu, sekitar jam 8 lebih malam. 8 lebih malam. Seafood restoran yang kita nak pergi ni tutup jam 10.30 Casey. Jadi masih ada waktu lah. Apa yang berlaku, saya dengan isteri dengan anak pun dah setuju masuk dalam kereta. Kita pun memandu sambil-sambil tu bercerita. Dan saya ingat lagi ketika sedang memandu ni, anak saya ni dia buka cerita seram ke si. Dia yang mula dululah. Kami bertiga ni memang suka dengan rancangan misteri jam 12. Jadi anak saya dia mula cerita seram dulu. Dia kata, "Bah, dengar tak bah semalam Casey cerita?" Dia cakap lah pasal ni. Sebab saya tak dapat dengar malam semalam. Saya bertugas pada waktu pagi itulah. Jadi belum berkesempatan untuk saya dengar. Jadi apa yang berlaku ni, ketika saya sedang bercakap dengan anak-anak saya, isteri saya pun masuk sampo. Dan semakin dekat dengan kawasan Port Tanjung Pelepas menuju ke arah Kampung Pendas, semakin seram ke si. Laluannya makin lama terus makin gelap sebab tidak ada lampu jalan raya. Jadi dah masuk dekat kawasan satu laluan yang kecil ni, ya, satu laluan ni terperanjat ke si. Apabila saya dengan isteri dengan anak nampak dengan jelas ada orang ni, ya, seorang perempuan. Ini kalau saya berikan anda gambaran, saya nak anda gambarkan sekarang, ya. Okey, ini waktu malam, waktu malam. Jadi dia sedang memandu kan. Okey, anda pejam mata. Dekat luar bunyi cingkerik, dapat dengar sebab tempat tu sunyi. Anda dalam kereta dengan keluarga anda menuju ke arah Kampung Pendas di Johor, dekat kawasan Tanjung Pelepas. Kemudian dekat satu laluan ni, katanya di sini mengikut email ni, satu laluan ni ada selekor nak turun, nak selekor lah, ada selekor ni yang mana kiri kanan ni adalah hutan Casey. Hutan semak samun. Tempat tu memang gelap, yang hanya lampu yang ada lampu bulan dengan lampu kenderaan saya. Tengah drive Casey, isteri saya dengan anak nampak ada perempuan ni, ada seorang perempuan, rambut dia panjang Casey. Dia bukan berdiri dekat tepi jalan, ya, dia bukan menyangkung, dia bukan buat tu semua. Perempuan ni dia sedang lompat Casey, berjalan bergerak dari satu ke tempat yang lain, tengah lompat. Dengan rambut panjang dia Casey. Saya dengan isteri dengan anak nampak, astagfirullahalazim. Terpekik saya kuat-kuat. Isteri saya pun sama. Anak saya sampai tersentak sebabnya saya first time Casey nampak live depan mata saya. Daripada bawah ni saya nak lepasi perempuan ni yang sedang lompat-lompat ni. Saya perlahankan kenderaan, supaya dapat jauh. Tiba-tiba Casey dia tengah lompat Lompat. Terus dia berhenti Casey. Dia berhenti. Bang, jalan bang, laju bang, jalan bang, kata isteri saya. Saya pun apa lagi tekan minyak. Bila sampai dekat tepi perempuan ni tengah berdiri, anak saya, isteri saya dengan saya tengok sebelah kanan Casey, macam tak nak pandang. Ya Allah, punya menyeramkan. Kalau orang jalan waktu malam saya faham lah, tempat tu sunyi, tak masuk akal, bolehlah difahamkan. Tapi ini dia bukan jalan Casey, dia lompat dengan rambut panjang pada malam tu di kawasan Kampung Pendas dekat Port Tanjung Pelepas. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar
dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Seram kisah tadi Ayolah. Siapa di sini yang sedang mendengar, yang sedang menonton YouTube live, yang sedang mendengar, anda adalah penduduk Kampung Pendas. Sebabnya orang-orang yang tinggal di luar Kampung Pendas, rakyat Singapura, beberapa pendengar daripada Johor, yang tidak menetap di Kampung Pendas mengatakan laluan menuju ke arah Tanjung Pelepas dan Kampung Pendas ni, laluan tu memang sunyi, sepi dan menakutkan. Persoalannya, saya nak tanya kepada anda ni, penduduk Kampung Pendas, adakah benar laluan tu berhantu? Kalau sunyi tu memanglah, dah lah sunyi, lampu tak ada, bunyi cingkerik memang saya faham. Tapi adakah laluan tu banyak kes-kes gangguan yang menyeramkan? Daripada ni di YouTube, Adila, saya duduk Gelang Patah ke si. Oh ya ke? Juga ada Hazlan, memang sunyi tu jalan ke si. Ini di YouTube lah. Daripada pengirim kita, Nazrul kata, saya penduduk Kampung Pendas. Jalan tu orang kampung pun tak berani nak lalu sorang-sorang pada waktu malam. Saya dengan isteri saya, katanya di sini, pernah terkena gangguan ketika menunggang motosikal nak balik rumah. Waktu tu jam 11 malam dan saya menunggang motosikal kuasa rendah ke si. Nak pecut pun tak boleh. Dan waktu saya sedang menunggang ni, isteri saya dekat belakang tengah peluk, dah nak tidur ke si, dah mengantuk sangat. Jadi dia pun cakap, bang, cepat sikit bang, ngantuk lah bang. Okeylah, saya kata, abang cubalah. Waktu sedang menunggang motosikal, tiba-tiba Casey, depan saya ni, saya ternampak dekat tepi jalan, ada orang melintas dengan begitu laju Casey. Sampaikan saya terperanjat dan hampir-hampir jatuh, tergelincir daripada motosikal. Nasib baiklah saya dapat kawal motosikal saya dan terus menunggang sampailah saya pulang ke rumah. Kampung Pendas. Wow. Yang ini daripada Hashima katanya, Casey, saya adalah rakyat Singapura. Mak bapak saya suka makan seafood dekat Kampung Pendas. Situ memang sunyi. Saya paling tak suka pergi makan seafood waktu malam. Dengar je nak pergi Tanjung Pelepas makan seafood, saya cakap dengan bapak saya, kalau waktu malam, cancel. Nak pergi boleh, waktu pagi, waktu petang. Once there's no sun, there's no way. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum, Kesi. Waalaikumsalam, Pak Majid berkenaan dengan Kampung Pendas tu kan? Pak Majid pernah pergi Saya selalu pergi sana. Oh, situ memang sunyi ke Pak Majid? Kalau malam sunyi lah. Dan adakah anda katakan situ seram ke macam mana? Pada saya, ada orang cerita dekat dalam tu. Dia jalan dia tu dekat luar, dia panggil Kampung Pendas. Lepas tu ada dah meninggal orang dia lah. Dia jual durian. Pertengahan dia pula dia panggil Pekajang. Oh. Pekajang tu tempat Tanjung Pelepas punya macam quarters lah, office habis tu. Lepas tu masuk dalam lagi, dia panggil Tanjung Adang. Oh, tempat tu, kawasan tu dalam lah kampungnya?
kampung Tanjung Gadang tu tempat inilah Saujana Restoran tu dalam. Oh, jadi nak masuk dalam tu memang jauh lah. Jauh, about dalam 5 kilometer. Oh, jauh tu Jauh. Oh, di luar tu dipanggil Kampung Pendas lah. Pertengahan. Kat luar tu belok aja Kampung Pendas. Lepas tu Pekajang. Masuk dalam lagi terus dia Tanjung Gadang. Tanjung Gadang tempat itulah, tempat seafood tu. Kat situ memang keras ke. Pak Majid sendiri pernah rasa sesuatu seram ke yang berlaku di sana? So far saya kadang pergi malam. Ada beberapa tahun dulu saya puasa buka kat sana. So far tak ada apa-apa lah Casey. Tapi cuma memang sunyi dan sepi lah kawasan tu. Memang suci. Memang sepi tempat dia. Tempat yang orang yang Tanjung Gadang ni, yang penjaga kereta pun pernah cakap. Dekat situ Cik Kak pun ada. Tempat tu lagi satu dekat Simpang tu bila kita masuk, dia nak masuk kat di Tanjung, masuk dekat Kampung Pendas tu. Dekat Simpang tu dia orang jual macam sikit-sikit punya barang inilah, buah-buah sikit. Kat situ ada tempat cuci kereta. Belakang tu banyak duku. Itu tempat dia Casey. Malam selalu dia jumpa kat situ. Duku tu. Tapi memang betul lah Casey, dia cakap tadi, memang betul lah. Itu saya pernah telefon Casey nak ajak pergi makan sana kan. Casey pun tak senang. Jadi ini 19 kita saya naik lagi. Wow. Siapa 21 bulan, siapa orang rumah saya birthday, saya pergi ke sana lah. Selamat hari lahir lah kepada orang rumahnya Pak Majid. Terima kasih. Terima kasih Casey Kembali. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Casey. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi satu kejadian. Casey pernah ketengahkan kejadian ini. Saya pernah dengar dan tiba-tiba saya sekarang ini pernah mengalaminya. Saya ini adalah seorang pendengar rakyat Singapura. Dan saya ni kerap dari Singapura naik ke KL, pergi ke Melaka, pergi ke Johor, bercuti, memandulah. Dan satu ketika tu saya pernah nak memandu pergi ke Genting Highland. Sebelum Genting Highland ni ada tempat rehat Casey. Tempat rehat, saya pun masuk kawasan rehat di Genting Highland. Saya nak tunaikan pada waktu itu solat maghrib. Solat maghrib. Isteri saya tak boleh solat, jadi dia duduk dalam kereta, dia kunci pintu. Saya masuk sebab takut nanti sampai atas saya tidak berkesempatan untuk menunaikan solat. Jadi saya pun berhentikan kenderaan. Bila saya turun, saya dapati dekat kawasan R&R ni, yang tempat rehat ni, macam tak ada orang Casey. Tak apalah, saya teruskan juga. Saya pun masuk dekat dalam tempat surau ni. Saya pun ambil wuduk Casey. Setelah ambil wuduk, saya pun masuk ke ruang solat. Saya solat maghrib. Ingat Casey, saya masuk dalam ruang solat tu memang tak ada orang. Saya seorang saja yang berada di sana. Pendengar Ria 897 FM, saya pun mula solat. Saya baca surah-surah. Saya baca, saya mulakan solat. Saya baca Al-Fatihah. Saya ingat lagi, bila kita solat seorang ni, kadang-kadang kita baca ni agak terkuat sikit lah, sebab tak ada orang kan. Saya pun baca agak kuat. Kemudian waladhdallin. Casey dekat belakang saya, amin. Jadi saya ingatkan pada waktu itu ada orang solat dengan saya Casey. Tapi saya heran kenapa tak tepuk bahu. Sebab untuk pengetahuan yang mungkin tidak tahu, kalau anda nak berjemaah dengan orang yang sedang solat, solat sendiri, orang tu kena tepuk bahu Casey. Dia tepuk bahu, kita tahu yang dia nak solat dengan kita. Jadi ada orang lah. Mungkin dia tepuk bahu ke saya tak perasan. Sebab saya solat ni, bila saya baca surah tu saya pejam mata Casey. Jadi saya mulalah. Bila saya bangun tu, saya kuatkanlah suara saya. Saya rukuk, saya sujud, saya bangun lagi rakaat kedua.
Rakaat kedua saya baca, saya lafaz lagi kuat. Macam sembahyang berjemaah. Saya baca dan kisi saya baca lagi Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah tu biasalah, dalam hati ni ada orang jemaah dengan saya kat belakang ni. Waladhdallin kat belakang kisi. Amin. Saya pun habis solat. Rakaat terakhir dah habis, dah duduk tahiyat akhir ni kisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun pusing belakang lah nak salam. Saya pusing belakang saya tak ada orang. Kisi, waktu tu bulu roma saya meremang kisi. Saya pun apa lagi, bangun. Saya pergi dekat depan, pakai sepatu. Langsung saya tak sempat nak sarung sepatu dengan betul. Saya jalan sepantas kilat pergi dekat kereta. Saya masuk dalam kereta, tutup pintu. Isteri saya kata, "Bang, lamanya bang. Saya dah seram bang kat sini. Apa tak nampak ke bang? Tak ada orang kat sini," kata isteri saya. Itulah abang. Kau tahu tak, tadi abang tengah solat, Ada orang amin bila abang baca Al-Fatihah. Isteri saya kata, bila dia tengah duduk dalam kereta, dia rasa tak sedap hati sangat. Kisi, selepas tu saya keluar daripada kawasan rehat tu dan terus memandu untuk pergi ke Genting Highland. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Pengirim kita katanya di sini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya adalah pekerja pembersih. Ya, waktu tu saya kerja part time sementara saya menantikan keputusan sekolah. Jadi saya mengambil kerja ni untuk menjadi pembersih. Dan tugas saya ni adalah untuk membersihkan bukan membersihkan tandas. Tugas saya ni adalah untuk melengkapi tandas-tandas awam ni dengan barangan-barangan seperti pewangi, ya, minyak wangi. Kalau kisi masuk tandas ni, ada kalanya kisi akan terbau, bau tandas tu wangi. Inilah tugas saya, untuk tukar pewangi dalam tandas, untuk meletakkan sejenis juga pewangi dekat urinal, ya, supaya tandas tu tidak bau hancing, bau air kencing. Jadi lazimnya saya melakukan kerja ni seorang diri, dan hanya saya lakukan di tandas awam sahaja. Dan ada tandas awam ni khususnya yang terletak dekat kawasan pantai East Coast. Nanti waktu malam saya akan datang, ya, ke kawasan tandas ni. Lazimnya saya akan melakukan kerja ni seorang dirilah, sebab kerjanya amat mudah sangat. Saya akan bawa saya punya signage, dan kedua-dua tandas lelaki dengan perempuan akan saya masuk. Dan lazimnya kalau tandas perempuan ni, sebelum saya masuk, saya akan ketuk beberapa kali. Saya akan tanya lagi, ketuk lagi, tanya lagi. Baru saya masuk, dan dekat luar tu saya akan letaklah cleaning in progress. Dan barulah saya buat kerja-kerja saya lah. Jadi saya ni beruniform supaya orang tidak salah anggap bila saya memasuki tandas awam, khususnya tandas wanita pada waktu malam di kawasan tandas di pantai Singapura. Jadi katanya lagi di sini, apa yang berlaku, pengalaman saya ni apabila saya masuk tandas perempuan di salah sebuah pantai di Singapura ni, saya pun ketuk lah. Dah habis buat tandas lelaki ni, saya nak kena masuk tandas perempuan, saya ketuk tong 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 tong, menggunakan besi lah yang saya bawa bersama ni. Ketuk tong 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 tong. Hello, toilet cleaning services, anyone inside? Anybody inside? Hello. Tong tong tong, saya ketuk lagi. Saya diam, saya tunggu lagi seminit. Saya ketuk lagi, hello. Tong 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 tong. Okey, confirm tak ada orang kisi.
confirm tidak ada orang. Saya dah buat 2-3 kali, dah ketuk pintu tandas tu, dah ketuk dalam dan berteriak, bertanya dalam tandas, okey, confirm tidak ada orang, Casey. Saya pun masuklah. Masuk dalam, kemudian saya pun letaklah barang-barang tu. Apa yang berlaku, Casey? Tiba-tiba dalam salah satu cubicle, Casey, saya terdengar bunyi. Ada orang flush. Saya terperanjat, Casey. Bila dengar orang flush tandas tu, saya pun lari keluar daripada tandas sebab saya tak nak nanti orang salah anggap. Saya lari keluar, saya ketuk lagi. Hello, tok 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 tok. Cleaning services. Anyone inside? Hello? Tak ada orang jawab. Saya ketuk lagi. Tadi bunyi tandas. Tok tok tok. Hello? Jadi saya anggap, okey, mungkin sensor pada tandas tu rosak. Sebab tu tandas tu auto flush. Ya, mungkin okey, saya tak apa. Saya jalan lagi masuk dalam, saya tengah buka tempat sabun tu, saya buka nak tuang sabun baru lah, Casey. Saya buka tempat sabun, nak tuang sabun baru. Sekali lagi, Casey, dengar bunyi orang flush tandas. Pendengar Ria 897 FM. Waktu tu saya dah rasa tak sedap hati. Saya ketuk lagi. Excuse me, anybody inside? Hello? Siapa dekat dalam? Anyone? Anyone inside? Hello? Anybody inside? Casey, saya dengar ada suara cakap yes dengan nada suara yang begitu halus dan berbisik. Anybody inside? Yes. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Waktu tu, saya terus angkat barang-barang keluar daripada tandas perempuan. Casey, memang amat menyeramkan pada waktu itu. Saya dah keluar, saya hanya buat kerja setengah jalan. Saya terus balik ke van yang saya pandu dan beredar daripada kawasan itu. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, terima kasih pada anda yang sedang mendengar sekarang ini. Dan sekiranya kalau ada ingin berkongsi pengalaman, ya, boleh anda hubungi saya juga di 66911 66911 Yang ini kiriman daripada pengirim-pengirim yang lain, macam-macam. Ini tandas awam ni terletak bukan di Singapura, tapi tandas awam ni terletak di Jepun. Ini kiriman daripada pengirim yang bernama Fairuz, berkongsi kisah. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini kejadian yang saya alami ketika saya menggunakan salah sebuah tandas awam di Jepun. Waktu tu, Casey, musim sejuk. Jadi pukul 4 petang, 4 lebih petang tu dah gelap, Casey. Dah macam pukul 8 malam di Singapura. 4 lebih petang dah gelap macam pukul 8 malam. Jadi apa yang berlaku, saya pun waktu tu sedang berjalan, saya memang nak terkucil. Saya pun cari tandas, Casey. Cari tandas awam lah. Saya cari tandas, akhirnya saya jumpa tandas awam dekat sebuah bangunan yang agak lama. Ya, sebuah bangunan yang agak lama. Saya pun memasuki bangunan tu dan rata-rata ada papan tanda lah. Saya dah duduk di Jepun ni lama, Casey. Jadi saya tahu papan tanda tandas ni. Saya tengok, ada toilet kat sini. Saya pun pergilah menuju ke arah tandas di sebuah bangunan. Dan kisah ini berlaku ketika saya berada di Hokkaido. Misteri jam 12 malam.
Kisi, jadi bila saya masuk dalam tandas ni, memang tandas ni tidak ada orang, Kisi. Saya seorang dekat dalam tandas. Dan tandas Jepun ni, dia ada ciri-ciri yang menarik. Ciri-ciri yang mana di Singapura memang tidak ada ciri-ciri ini. Antaranya dalam tandas Jepun ni, yang beliau pergi tandas di Jepun ni, kalau seseorang tu nak buang air besar, ya, dia ada satu speaker dekat tepi. Speaker ni dia akan mainkan muzik. Muzik. Dia akan main muzik kuat sikit. Jadi bila muzik ni berkumandang, ya, bila muzik ni diputarkan, bermain, orang yang buang air ni kan takut nanti bila dia buang air tu takut bunyi bising dan akan rasa segan dan malu. Kita boleh mainkan muzik ni. Dia ada beberapa pilihan lah, muzik ataupun bunyi flash dan bunyi benda-benda lain lah. Ada 3 butang dekat situ, boleh tekan ke sini. Jadi selain dari itu juga adalah function-function yang mana tempat duduk tu kan musim sejuk kan. Jadi tempat duduk tu ada heater Casey. Casey boleh letak sarung, kemudian tekan, nanti tempat duduk tu akan jadi panas. Wah. Dan apa yang terjadi? Saya ni sedang duduk dekat dalam tandas nak buang air besar Casey. Ya, dalam tandas tu saya masuk memang tak ada orang. Tandas Jepun ni yang specialnya, kalau tak ada orang, nanti dekat bahagian luar tandas tu, pintu dia akan tutup tak rapat habis tau. Dia akan tutup dan ada renggang sedikit. Ya, renggang. Jadi kita nampak terus boleh tahu tandas ni tak ada orang, tak ada orang, tak ada orang. Dan ke semua tandas saya tengok pintunya memang tak tutup habis, maknanya tidak ada orang. Saya boleh pilih yang mana saya nak masuk. Dalam cubicle tu, dalam tandas tu ada 3 cubicle. Saya pun masuk, duduk. Saya duduk. Saya tengah duduk lepaskan hajat ni. Tiba-tiba Kisi, saya dengar bunyi seperti ada orang menyanyi tau. Saya terdiam Kisi pada waktu itu. Mungkin ada orang main dengan alat sound tu lah, yang ada dekat tepi tandas tu. Boleh tekan butang tu, nanti keluar bunyi. Jadi saya try saya punya. Saya tekan, saya punya rusak, tak boleh bunyi. Tekan bunyi yang menyanyi tu tak ada. Saya tekan bunyi flash ada. Bunyi orang flash tandas lah. Saya tekan lagi bunyi nyanyi tak ada. Alamak, rusak. Saya nak dengar ni. Adakah suara ni suara bunyi datang daripada sistem ni lah. Jadi tak ada, rusak. Tekan lagi tak boleh. Tapi dekat dalam tandas tu, saya dengar dengan jelas bunyi orang sedang seolah-olah macam bergurindam, tengah humming. Pendengar Ria 897 FM. Waktu tu saya tahu something is not right. Saya habiskan hajat saya ni. Saya dah bersihkan diri saya. Casey, saya bangun tengah nak sarung seluar dan tengah nak zip seluar saya. Tiba-tiba pintu tandas sebelah tung 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 tung, macam ada orang tarik. Dia buka, lepas tu orang hempas. Tung. Waktu tu saya tak sempat nak kancing dan zip seluar. Dalam keadaan tak kancing zip seluar, saya dah sarung, dah tarik seluar saya. Saya melulu Kisi, lari keluar daripada tandas tu sampai dekat luar bangunan. Saya lari, tercungap-cungap nafas saya dibuatnya. Dan bila saya berada dekat luar bangunan, waktu tu dah malam. Waktu tu dah gelap. Waktu tu dah gelap dan saya pula seorang dekat luar. Saya tengok kiri kanan tak ada orang kecuali kereta yang sekali-sekala lalu lalang di belakang saya. Tengok bangunan ni agak tinggi, tapi bangunan ni bangunan lama Kisi. Jadi saya seram apa bangunan ni, baru saya perasan ni pada waktu itu. Saya pun tarik seluar tengah nak zip ni, tiba-tiba saya nampak Kisi daripada gelas pintu kaca boleh nampak bahagian dalam.
saya nampak macam ada orang berdiri dekat luar tandas. Dan orang ni adalah seorang perempuan, berdiri sedang memandang ke arah saya, memerhatikan saya. Waktu tu saya ke belakang pusing Kesi. Ke belakang pusing. Saya jalan punyalah laju pergi dekat subway. Di Hokkaido ni dia ada train station Kesi. Saya pergi dekat subway-nya, saya turun ke bawah dan saya singgah untuk beli minuman. Dan saya masih ingat lagi sampai ke hari ini, tandas sebelah bunyi suara perempuan menyanyi Kesi. Saya tak pasti adakah itu bunyi datang daripada radio yang ada tu, sound yang ada pada alat tandas tu, ataupun itu adalah sebenarnya suara gangguan dalam tandas di Hokkaido, Jepun. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, saudara, terima kasih kepada anda yang sedang menonton dan sambil mendengar Misteri Jam 12 di mana saja anda berada. Terima kasih. Mungkin yang sedang mendengar, ada yang mendengar MJ12 ni pada waktu pagi ketika sedang memandu, ada di office. Apa khabar yang sedang bertugas di office pada waktu pagilah. Selamat pagi pada anda. Dah sarapan ke belum? Tapi kalau yang dengar live pada waktu malam, terima kasihlah kerana sudi meluangkan masa setiap tengah malam bersama dengan saya, Casey. Yang ini kiriman daripada Nurhana. Katanya, Casey, saya ada kisah pengalaman tandas. Ini berlaku di salah sebuah tandas di mana? Sebuah tandas di Aeon Aeon di Johor lah. Saya tak nak sebut Aeon mana. Tapi waktu tu saya pergi ke tandas seorang diri. Suami sedang menjaga anak yang sedang bermain. Jadi saya kata pada suami lah, bang, nak pergi tandas kejap bang Saya pun tinggalkan suami sedang tengok anak, saya masuk dalam tandas. Apa yang berlaku bila saya masuk dalam tandas ni, bila saya nak masuk dalam tandas ni, saya ternampak ada perempuan di hadapan saya lah. Ada perempuan ni di hadapan saya pun masuk tandas. Dia jalan, samalah, jalan, masuk tandas, kemudian dia masuk salah satu cubicle yang ada. Dan saya pun masuklah cubicle di sebelahnya. Saya mula buang air kecil, kata Nurhana. Sedang saya buang air kecil, Kisi, tiba-tiba saya dengar perempuan dekat sebelah saya ni, tandas yang tadi saya nampak perempuan tu masuk dengan saya. Dia main gendang-gendang tembok tandas saya macam. Dia main gendang-gendang, Kisi. Apa ke pelik perempuan ni? Hello. Saya cakap macam tu lah. Sebab dia bergendang, Kisi. Dung. Gedung. Kisi, sumpah saya tak bohong. Waktu tu, bila kita duduk dekat tandas ni, lazimnya kita akan tengok depan, paling-paling tengok bawah, tengok kiri kanan. Kita jarang mendongak ke atas kan. Jadi apa yang berlaku dekat atas pun kadang-kadang kita tak perasan, Kisi. Jadi dekat tepi saya tembok ni, bergendang, Kisi. Dung. Dan saya marah, saya kata, hello. Hey. Excuse me. Pendengar Ria 897. Entah macam mana, Kisi, tiba-tiba saya nampak bayang-bayang dekat bawah lantai. Bayang-bayang gerak kiri kanan. Apa benda sih? Kisi, bila saya perlahan-lahan toleh nak mendongak ke atas, alangkah terperanjatnya. Dekat atas saya nampak ada kepala perempuan sedang menjenguk dan tembok bawah masih lagi bergendang. Saya terpekik sekuat hati. Dekat atas tu nampak kepala orang, Kisi. Saya macam jenguk, saya tengok sikit nampak ada bayang-bayang kepala orang. Saya terpekik. Tembok tandas tu masih lagi digendang-gendang. Saya dengan segera habiskan hajat saya flush, saya lari keluar daripada tandas. Saya rasa pelik tak puas hati.
Saya berdiri dekat luar tandas. Kemudian saya berdiri ni, saya tunggulah. Tunggu perempuan yang tadi masuk tu, saya nak tunggu bila dia nak keluar. Saya tunggu dan terus menunggu sampaikan saya berada dekat luar tandas. Dah 15 minit perempuan yang masuk dengan saya tak keluar-keluar. Casey, waktu tu saya buat keputusan untuk angkat kaki jalan. Dan bila sampai dekat suami tanya, lama betul awak pergi tandas? Saya hanya katakan, sorry lah bang, ramai orang. Padahal saya kena gangguan. Saya tak nak cerita panjang. Pada waktu itu bila jumpa dengan suami, sebab saya tak nak nanti suami terkejut dan kemungkinan benda tu sebab saya menegur ikut saya balik. Itu dia beberapa kisah malam ni tentang tandas. Banyak kisah-kisah tandas. Okey, kita akan terus berkongsi kisah yang lain. Anda boleh tembusi bilik siaran 669-11897, 669-11897, ataupun anda boleh kirimkan ataupun kisah anda boleh anda kirimkan melalui voice note +65-9786-8464, +65-9786-8464. Casey akan berehat. Selepas pesanan-pesanan ini, Casey akan kembali. Nantikan. Ria 897 MM. Bersama dengan saya Casey dan ini berkenaan dengan tandas awam. Ada beberapa kisah yang kata, Casey, tandas yang tak ada cermin tu, tandas di Seremban, Casey, pernah menjadi viral satu ketika dahulu. Memang benar tentang kisah tandas tu, tak dipasang cermin atas sebab-sebab gangguan. Ya, dekat dalam mall tu, tandas yang lain semua ada cermin, satu tandas tu je. Kalau Casey masuk memang tak ada cermin. Jadi itu adalah satu kisah yang benar viral. Itu kiriman daripada Muhammad Rizwan. Terima kasih kepada Muhammad Rizwan. Dan katanya di sini ada lagi kisah-kisah yang lain. Saya akan jawab panggilan dahulu di 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Hamzah. Hamzah. Panggilan dari mana, Hamzah? Daripada Yishun. Dan ada pengalaman tentang apa, Hamzah? Silakan. Saya ada kes kronik, Casey. Aha. Saya kehilangan geli-geli saya. Assalamualaikum, bye-bye. Hamzah. Seterusnya, ini kiriman daripada Sulaiman berkongsi. Kata Sulaiman, Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu ketika saya pernah memancing seorang diri dan apa yang berlaku, saya sedang nak lontar nak lontar jala menjala. Jarang dengar orang menjala di kawasan pantai. Saya sedang nak melontar jala saya. Waktu tu saya memancing menjala di Sungai Kalang, Casey. Jarang orang pergi ke Sungai Kalang kan. Saya ni favourite Sungai Kalang. Saya pergi Sungai Kalang pada waktu malam dan saya mula menjala dekat kawasan tu. Orang kata Sungai Kalang ni ada buaya. Dululah waktu saya menjala tu kan. Jadi saya pun memanglah sentiasa mengawasi mata ni bila sedang menjala, tengok kiri kanan. Takut-takut nanti kena serang. Dan saya pun ada membawa lampu yang agak besar. Dan apa yang berlaku bila saya sedang menjala ni, saya pun tarik jala saya. Tengah tarik jala, tiba-tiba saya dengar ada macam ada orang panggil tau. Ada orang panggil saya beberapa kali. Dan apa yang berlaku, pada waktu itu bila saya terperasan ada orang panggil saya pun tengok kiri kanan lah. Siapa yang panggil ni? Pada mulanya saya hanya ingatkan ini hanyalah mainan lah. Yang mungkin saya terdengar macam orang panggil saya. Jadi setelah saya melakukan beberapa kali menjala dan dapat beberapa ikan ni, saya kembali ke darat. Kembali ke darat untuk berehat seketika lah. Sebab saya dah pun berada dalam air agak lama. Tiba-tiba, Casey,
Apa yang berlaku bila saya dengar suara orang memanggil saya ni, saya pun naik ke darat lah sebab dah lama dekat bawah kan. Kalau tidak saya hayal menjala ni, kata teman kita ni, menjala dia bukan macam pancing ke si. Dia campak, bos tu buat bodoh. Menjala ni kita kena tiba jala, kemudian tarik pelan-pelan, kita tengok apa hasil tangkapan, letak tepi, masuk dalam bakul, kemudian kita tiba lagi jala tu, kita tarik lagi. Dia kena adalah proses yang ongoing. Jadi ada kalanya kita berada dekat dalam air tu lama ke si, sebab bila kita tarik tu tengok tak tersangkut ikan ke, tak tersangkut ketam dan sebagainya. Jadi kita akan buat. Jadi saya dah berada dalam air tu begitu lama, sampaikan saya sendiri tak perasan yang saya dah berada dalam air begitu lama. Dan orang yang menjala, yang memancing, kita adalah pantang-pantang yang kita lakukan. Ya, antaranya tak boleh buat bising lah, dan adalah benda-benda yang lain yang dikongsi oleh teman kita. Akan tetapi kita sambung kisahnya. Jadi bila saya dengar suara orang memanggil nama saya, dia panggil, saya macam terhenti seketika. Saya toleh belakang, siapa pula panggil ni? Jadi oleh kerana suara tu memanggil saya macam baru tersedar, lama sih aku kat dalam air. Masanya untuk naik atas. Saya pun naik ke darat lah. Naik ke darat, saya duduk sekejap. Saya pergi jala, saya letak tepi, saya duduk seketika. Alangkah terperanjatnya apabila saya pusing dan toleh ke belakang, saya duduk dekat bangku yang saya bawa tu pada malam tu. Kemudian saya sedang suluh dekat depan. Saya ternampak ke si, sememangnya ada seekor buaya. Nampak kepala buaya tu bila saya suluh, dia macam ikut saya tau. Bila saya naik darat mungkin dia ikut saya dari belakang. Dan apabila saya duduk, saya tak perasan, dan saya ambil lampu suluh sedang nak suluh dekat tepi air, dekat dalam air tu, saya nampak ada kepala buaya tengah perlahan-lahan ke belakang dan tenggelamkan dirinya. Katanya di sini, Casey, bayangkan saya dalam air tu begitu lama sampaikan saya terlampau khusyuk menjala, saya lupa nak ke darat untuk berehat seketika. Sampaikan saya lupa nak mengetahui tentang keadaan di sekitaran saya. Saya rasa suara yang memanggil saya hanya sekali saja menyebut nama saya telah pun menyelamatkan saya. Selepas saya nampak buaya tu Casey, saya terus hentikan untuk menjala. Malah saya simpan jala saya dan saya angkat barang-barang dan ikan yang saya tangkap dalam satu kotak dan terus pulang ke rumah. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, itu dia kisah tentang menjala. Anda bayangkan kalau tak nampak ataupun kalau tak dengar suara yang mengganggu awal tadi, adakah Azman akan menjadi mangsa seekor buaya? Sebabnya bila Azman sedang menjala tu, dia macam lupa nak naik ke atas. Dan untuk pengetahuan anda, di Singapura ni, Sungai Kalang ni mempunyai satu sejarah berkaitan dengan Sungai Kalang ni, sejarah berkaitan dengan buaya putih. Di mana ada beberapa pendengar pernah berkongsi sama di ruang udara. Di situ terdapatnya buaya putih, dan ada juga yang mempunyai kembar buaya putih. Dan pada malam-malam tertentu, kembar buaya putih ni adalah manusia lah. Dan kembarnya adalah seekor buaya yang benar. Dan dikatakan akan dibawalah si kembar buaya putih manusia ni pergi dekat tepi Sungai Kalang ni untuk bertemu dengan kembarnya satu lagi ni. Sama ada benar ataupun tidak, ini adalah kisah yang pernah diceritakan dalam MJ12 oleh seorang pemanggil yang dikatakan dia mempunyai ataupun kenalan seorang kembar buaya putih. Macam-macam kes. Baik, kita kembali dengan kes-kes yang lain. Yang ini berkenaan dengan bermalam di kawasan tanah perkuburan. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12.
Saudara, kisah berikut ini yang terjadi kepada seorang pengirim kita berkongsi sama ada benar ataupun tidak. Jangan mudah percaya. Katanya bermalam di tanah perkuburan. Dia bermalam dan bila dikatakan bermalam ni, dia bukan saja bermalam untuk satu malam. Dia bermalam untuk beberapa malam. Sekejap, saya cari email. Mana tadi? Okey. Ini daripada kiriman Encik Mokhtar. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Encik Ahmad Mokhtar. Saya nak berkongsi kisah berkenaan saya bermalam di tanah perkuburan. Saya bermalam di sini bukan hanya satu malam, bukan hanya pada satu malam, malah untuk beberapa malam. Kenapa saya bermalam dekat sini? Ini adalah atas permintaan dan arahan daripada guru silat saya. Jadi untuk beberapa malam ni saya telah pun pergi ulang alik lah. Jadi malam tu saya akan duduk dekat kubur sampailah pukul 4 pagi. Kemudian saya akan balik rumah. Keesokan malam saya akan sambung dan ini saya lakukan untuk 7 malam KC. Saya sedang nak mempelajari sesuatu. Jadi saya dimestikan untuk bermalam di kubur sebab nak tengok sejauh mana kekuatan hati dan perasaan saya bila berada di tapak tanah perkuburan, yang mana lazimnya bila berada di kubur ni, sebabnya kubur ni lazimnya dikaitkan dengan benda-benda yang seram. Jadi bila kita berada di kubur, kita nak bertapa tutup mata, kita akan sentiasa mendapat gangguan dari segi perasaan yang takut. Nanti bila tutup mata, sedang nak bertapa sambil membaca ni, kita akan buka mata. Kita akan tengok kiri kanan, kita akan, emosi kita ni terganggu. Jadi bila berada dekat kubur ni, bertapa di kubur, saya ni mempelajari ilmu untuk memberi tumpuan hanya pada satu perkara. Jadi minda saya ni, saya dah tak boleh fikir bukan-bukan. Tak boleh fikir tentang A ke B ke C, tidak boleh. Dan saya hanya duduk untuk bertapa dengan satu matlamat, hanya satu tumpuan sahaja. Sekiranya ketika saya bertapa ni, saya seringkali menghadapi gangguan, rasa takut, rasa seram. Makanya pertapaan saya tu tidak dapat diteruskan. Ini bermakna saya gagal dalam misi saya untuk berada di tapak tanah perkuburan, katanya di sini. Jadi saya bila berada dekat kubur, saya ingat lagi kubur yang saya pergi ni bukan kubur pusara aman, bukan pusara abadi, tapi kubur yang saya pergi adalah tapak tanah perkuburan Cina, iaitu yang terletak di Bukit Brown ataupun Coffee Hill. Ini berdekatan dengan Mediacorp yang lama. Saya pergi ke sana dengan memandu. Saya letakkan kenderaan saya di bahagian luar kubur. Saya berjalan kaki masuk ke dalam, duduk dekat satu spot yang baik. Kemudian saya melakukan pertapaan saya. Pertapaan saya akan bermula daripada selepas tengah malam dan sampailah pukul 4 pagi. Selama 4 jam saya duduk, pejam mata, berikan tumpuan hanya pada satu perkara. Dan maaf cakap KC, saya gagal dalam pertapaan ini. Kita ni manusia kan? Bila manusia ni pastinya ada perasaan takut. Ilmu saya pun tidaklah begitu tinggi. Dan bila tengah duduk sorang-sorang dekat kubur, memang berat KC. Hari pertama saya tak boleh teruskan. Hari pertama tutup mata, tengah tutup mata ni tiba-tiba dengar. KC bayangkan ni dia berikan gambaran sedikit KC bayangkan, KC sekarang pejam mata, KC dekat kubur. Dengan bunyi cingkerik. Seorang. Kemudian cari spot yang baik, bentang tikar, duduk dekat atas tikar, duduk bersila atas tikar, pejam mata dan cuba berikan satu tumpuan. Keliling KC ni adalah kubur-kubur Cina yang lama. Tujuannya hanya untuk berikan tumpuan pada satu benda. Bukan sekeliling, tapi hanya satu benda yang kita fikirkan. Tengah duduk pejam mata KC, macam-macam bunyi saya dengar pada malam yang pertama.
Bayangkan pendengar Ria 897 FM, saya memang berkali-kali pada malam tu akan buka mata sebabnya saya tidak boleh berikan tumpuan untuk bertapa pada malam itu. Tengah duduk ni, nanti dengarlah bunyi ranting kayu lah, bunyi suara, bunyi anjing, bunyi burung gagak. Casey, malam yang pertama dah macam-macam gangguan. Tapi saya tetap teruskan semangat. Teruskan. Pukul 2 pagi Casey, setelah 2 jam saya berada dekat sana, saya batalkan. Saya terus naik kereta dan balik. Tak boleh Casey. Jadi saya perlu buat selama 7 hari. Jadi kalau hari pertama fail, kalau saya buat besok, kena 7 hari lagi. Jadi bayangkan Casey, kalau saya dah buat 3 hari dekat kubur tu duduk bertapa tanpa masalah. Hari pertama tak ada masalah, kedua tak ada masalah, ketiga tak ada masalah. Hari keempat tiba-tiba saya rasa takut. Saya terkena gangguan, sekejap-sekejap buka mata, sekejap-sekejap tengok kiri kanan. Jadi saya kena start balik daripada hari pertama. Jadi macam itulah. Hari pertama pergi 2 jam dapat bertahan, tak boleh, saya balik rumah. Besok saya pergi lagi. Saya dapat bertahan hanya 1 jam lebih Casey, hampir 2 jam juga. Saya balik rumah. Hari ketiga paling dahsyat. Pendengar Misteri Jam 12, ketika saya tengah duduk Casey, tengah duduk pejam mata, tiba-tiba dekat belakang saya ada orang tepuk belakang saya. Saya yang cerita ni meremang. Dia tepuk belakang macam. Saya tengah duduk bersila dekat atas tikar, bila kena tepuk macam, saya pekik dan terus terlompat Casey. Macam itulah konon. Saya bangun, angkat tikar saya, tak lipat, saya terus lari masuk dalam kereta balik dan saya tak buat lagi pertapaan tu. Sampai ke hari inilah, saya memang tak berani. Pergi kubur, jalan sorang-sorang, okey. Saya pernah buat jalan dekat kubur sorang-sorang. Sebab kita berjalan Casey. Tapi bila betapa kita duduk dekat satu tempat, tutup mata, alah, itulah cabarannya Casey. Jadi itulah kisah yang dikongsi sama oleh pengirim kita. Anda bayangkan tengah duduk, saya pun tak beranilah. Apa duduk jadi betapa ni bukan satu perkara yang mudah. Betul lah katanya. Kalau kita dalam bilik yang gelap, kita buka mata, walaupun bilik tu gelap, mata kita celik, buka mata dan kita sedang berjalan, kiri kanan kita jalan, perasaan takut tu kurang. Walaupun gelap tapi kita takut, tapi kurang. Yang dikatakan oleh teman kita ni memang benar lah. Cuba kalau kita duduk dalam bilik yang gelap, kita pejam mata, kita akan fikir yang bukan-bukan. Jadi itulah cabaran yang dihadapi sehinggakan hari yang ketiga dia terus kalah hari pertama dengar suara, dengar tu dengar ni, 2 jam dapat bertahan. Hari kedua bersama, hari ketiga dekat belakang ada orang tepuk bukan tepuk macam gini dia macam sampai melompat alah, kenapalah nak betapa-betapa ni semua tak ada ke ilmu boleh download ni. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Okey, kita akan berkongsi kisah. Kalau anda ada kisah misteri, boleh hubungi saya Casey di 669-11897. Macam-macam berkongsi pengalaman yang tak dapat dilupakan. Dan kita ke hujung talian sekarang 669-11897 ataupun kirimkan voice note anda kepada saya ke talian 9786-8464. Okay, ni Haziq Toyol nak kongsi pengalaman pasal Sungai Kalang tu. Saya dengar tadi, saya teringat pasal saya punya pengalaman dengan bapak saya dulu bila tengah pancing. Pasal dulu bapak saya pergi pancing, saya ikut je kan. Kisah ni berlaku lebih daripada 10 tahun yang dulu bila saya tengah budak-budak, kira primary school lah. Sekarang pun masih muda lah, kira 23 tahun Muda tak? Okay lah, muda lah Jadi saya ceritakan pasal that time dulu bila saya tengah pancing, bapak saya ternampak tau macam bentuk buaya dekat laut situ. Jadi bapak saya macam, apa tu? Saya tengah bapak saya nampak ni, dia macam buaya macam betul buaya. Jadi bapak saya gulung cepat-cepat gulung cepat-cepat. Masa kita pindah tempat lain, kita pindah tempat lain, kita pergi Punggol N lah. Jadi lepas nampak buaya tu, ada benda yang berlaku. Bila saya tengah jalan dengan bapak saya nak pergi kapak, kira nak pergi vehicle kapak, lepas tu saya ternampak ada perempuan ni pakai baju putih tengah jalan bawah shelter. Ada shelter tu kira ada pokok, ada bunga-bunga, pokok-pokok Saya tak tahu bunga apa kan. Tapi nampak perempuan tu jalan situ. Jadi bila saya nampak perempuan tu, saya tanya bapak saya, "Pak, tu apa pak?" Saya masih kecil kan, saya tak tahu kan. Jadi saya tanya, "Pak, tu macam apa pak? Macam jalan situ je." Tapi bapak saya cakap, diam. Tu bapak saya pusing jalan, kira pink side jalan tempat lain Jalan tempat lain tu saya tanya, "Pak, tu apa pak?" "Hantu pak." Saya tanya, "Hantu?" Tu bapak saya cakap, "Aku tak boleh bawa kau. Aku sepak muka kau betul. Kau tegur-tegur dia gitu. Terus saya terus macam diam pasal bapak saya dah marah. Gitu Jadi itulah, sampai sekarang saya tak tahu jawapan dia apa benda, siapa perempuan yang tengah jalan depan saya tu, berbaju putih, tapi dia tak tunjuk muka pasal dia belakang dia menghadap saya. Jadi saya tak nampak dia jalan towards tu shelter yang ada pokok-pokok. Casey pergi sana, nampak tu shelter pokok-pokok, kat situlah saya nampak perempuan tu jalan. Terima kasih Casey. Itulah kisah saya daripada saya lah, Haziq Toyol. Terima kasih Casey. Selamat tengah malam. Terima kasih kepada Haziq Toyol. 23 tahun Muda. Kalau Haziq 23, saya dengan Haziq umur tak jauh lah. Dalam 2 tahun setengah je lah. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja.